Biduanita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, menjadi tumpuan pada Majlis Affin Invicta Top 50 Women of Excellence Awards 2025 apabila menerima anugerah pencapaian sepanjang hayat atas sumbangannya dalam dunia seni dan masyarakat. Beliau antara 50 wanita dari pelbagai bidang yang diraikan pada Majlis Anjuran Top 50 Media Sinergi dengan kerjasama strategik Affin Invicta serta sokongan Kementerian Belia dan Sukan. Ketika ditemui TVS, Siti menyifatkan pengiktirafan itu sebagai amanah untuk terus menyumbang kepada masyarakat. Katanya platform berprestij ini mengiktiraf wanita yang membentuk industri, memacu komuniti serta menyumbang kepada pembangunan sosial dan ekonomi negara. Saya bersyukur dan saya rasa ini satu tanggungjawab yang saya galas dan terima kasih juga kepada Affin Invicta, ya. Satu penghormatan untuk saya, bukan sebab saya dikenali semata-mata, tetapi saya harap ia berdasarkan apa yang telah pun saya berikan kepada bidang saya, industri muzik ataupun bidang perniagaan yang telah pun saya berikan selama ini.